Pertama, Intimate Spray ni, dia adalah satu produk yang sangat miracle sepanjang saya menjadi seorang pengasas. Sebab kalau orang tengok dia minyak wangi, kalau orang tengok dia apa, dia pewangi, tapi dia sebenarnya adalah air mata air yang saya panggil dia H2O. H2O ni berserta dengan nano untuk menyerapkan herba kepada lapisan luaran miswi kewanitaan. Tapi kalau dia spray kepada lelaki, fungsi dia, lelaki tak ada keputihan kan, dia bagus untuk memberi kesihatan. Yang kedua, memberi rasa kebas untuk melambatkan yang itu tu. Saya dengan sopan bercakap lelaki. Tapi kalau perempuan, dia akan menaikkan balik kekuatan kolagen pada labia minora ataupun labia majora, atau apa tu, bibir bahagian luar dan bibir bahagian dalam, supaya dia tidak mengeluar gitu. Gitu. Tak cantik. Dan bila kita berusia, kolagen pada bibir luar pun akan hilang. So apa akan berlaku? Dia benyek. Bila benyek, tak cantik. Dan dia juga antibakteria. Sebab tu kalau orang belum kahwin, dia sangat bagus untuk antifungus, bakteria dan juga kuman, supaya dia boleh menyedut semua kekotoran. Anda akan nampak ya, walaupun pakai Intimate Spray, anda akan nampak sangat apa dia, keputihan disedut keluar. Kemudian ini fungsi dia untuk membersihkan. Mana power? Ni ke ini? Ni lebih power. Kalau basuh, ni tak boleh basuh. Ni